Okey, selamat petang. Hari ini kita akan belajar tentang menulis karangan untuk SPM lah, SPM level tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan belajar, tajuknya adalah Alam Anugerah Terindah. Okey, sebelum tu boleh tak Farin terangkan kepada saya apa yang Farin faham tentang tajuk besar dia, iaitu Alam Anugerah Terindah? Apa yang saya tahu berkenaan alam ni, apa yang dah sebelum ni lah. Dan anugerah terindah tu satu bentuk pemberian lah yang bagus, yang baik lah. Ya, bagus. Okey, jadi tajuk kecilnya di sini adalah kepentingan hutan khazanah alam yang amat tinggi nilainya lah. Jadi kita tahulah kepentingan hutan ni kepada manusia. Okey, hutan khazanah alam yang amat tinggi nilainya. Kenapa hutan ni adalah alam yang amat tinggi nilainya? Dia ada beberapa faktor lah. Sebelum kita nak tulis karangan, kita kena list down apa isi-isi dia terlebih dahulu. Kita perlu list down. Maksudnya kita kena ambil 5 minit sebelum menulis karangan yang penuh. Kita tak boleh suka-suka terus menulis karangan. Nanti kita akan tidak tahu apa isi yang pertama, kedua, ketiga. Kita kena list down mengikut dia punya kepentingan. Isi penting nombor 1, isi kedua rangkap kedua, isi yang kurang penting rangkap ketiga dan seterusnya. Macam tu susunan dia. Ya, dan dia kena ada pendahuluan lah. Pendahuluan dia adalah kita kena explain sedikit tentang tajuk karangan tu sendiri. Maksudnya kalau kepentingan hutan, kita kena terangkan apa itu kepentingan hutan. So maknanya setiap perenggan tu berbeza dia punya point dia. Ya, maksudnya point pertama, kalau karangan yang baik, rangkap pertama satu isi, rangkap kedua satu isi dan seterusnya. Maknanya kalau contoh satu perenggan tu kita campur, boleh kalau kita ada banyak isi, kita ada 5 dan seterusnya, kita boleh campurkan 2 isi dalam satu rangkap, tetapi jangan lari jauh. Maksudnya isi dia lebih kurang sama, dan kita cantumkan sekali. Dan kalau kita campur juga, tercampur ke dalam tercampurkan maksudnya dia akan tolak markah ke? Markah dia sebenarnya dia dah kategorikan untuk setiap rangkap tu beberapa peratus markah. Jadi bila kamu campurkan semua sekali, markah sepatutnya dia boleh beri lebih, tetapi dia terpaksa beri dalam maksudnya dalam rangkuman satu rangkap tu. Okay. Dan karangan yang baik dia mesti ada berapa faktor untuk kita ada karangan yang baik. Kita perlu ada pendahuluan dan kita kena ada sekurang-kurangnya 4 ke 5 isi penting, dan kita kena ada kesimpulan, dan selepas kesimpulan kita kena ada apa? Penutup. Dan dalam kesimpulan tu kita kena masukkan apa aspek apa? Kita kena ada peribahasa. Wajib ada peribahasa. Wajib. Paling busuk pun satu. Wajib ada. Wajib ada peribahasa. Sebab itu adalah penyumbang markah. Kalau seelok-eloknya kena ada 2 lah. Kalau Farin rasa susah nak masukkan 2 peribahasa, tak ingat ke, cuma ingat satu, masukkan satu peribahasa, satu simpulan bahasa. Berkaitan lah. Berkaitan. Apa beza simpulan bahasa dengan peribahasa? Peribahasa contohnya bagai au dengan tebing, dia lebih panjang. Kalau simpulan bahasa, dia 2 perkataan saja. Selalunya 2 perkataan. Contohnya kaki ayam, ayam tambatan. Kita tahu tapi tak tahu kelasan. Okey, ya. Dan sebelum kita buat kesimpulan tu, kita kena ada satu ayat penegasan. Maksud dia, maka dengan ini saya bersetuju dengan pernyataan di atas bahawa kepentingan hutan amatlah penting bagi kehidupan, ataupun kita panggil kesinambungan manusia itu sendiri. Okey. Jadi kita teruskan ya. Okey, hutan tu dia berfungsi, isi pertama dia sebagai kawasan tadahan air. Sebab dia dia memberi kita sumber bekalan air. Ya, sebab air yang turun hidroelektrik tu pun berasal daripada gunung. Air yang turun dari gunung dia akan menjana hidroelektrik dalam
masa yang sama dia membekalkan sumber tenaga elektrik kepada kawasan penempatan lah. Dan juga untuk kegunaan rutin harian. Air terawat pun kita akan kita ada dam, kawasan tadan air yang dirawat airnya sebelum disalurkan ke kawasan penempatan lah. Okay. Pada ada soalan apa-apa setakat ni? Boleh faham. Boleh faham ya, bagus. Okey, isu kedua adalah dia juga menstabilkan peratus oksigen di permukaan bumi. Kenapa dia menstabilkan peratus oksigen di permukaan bumi? Sebab kita tahu kan pokok-pokok ni dia memproseskan proses fotosintesis. Apa yang Farian faham apa tu fotosintesis? Ikatlah pokok dia hasilkan oksigen. Ya. Hijau tu dia akan menghasilkan, bila dia dapat cahaya matahari dan air, dia akan melalui proses fotosintesis di mana dia melepaskan oksigen. Dia memerlukan karbon dioksida untuk bernafas lah. Jadi dia memerlukan manusia juga untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi maksudnya kita berkehendak kepada hutan lah, dan hutan pun berkehendak kepada manusia. Kita saling melengkapi lah. Okay? Dan dengan proses fotosintesis ni, suhu tidak meningkat. Sebab kita masih, maksud dia kita ada oksigen yang mencukupi. Ya, kalau kurang oksigen, bumi akan makin panas. Kita panggil kesan rumah hijau lah. Maksud dia oksigen makin berkurangan, kita ada banyak gas-gas yang tercemar. Macam CFC, chlorofluorokarbon, karbon monoksida yang dikeluarkan oleh asap kereta apa semua ni. Okey. Jadi itu yang pentingnya kita perlukan tumbuh-tumbuhan ni. So kalau tambahan-tambahan tadi menjadi poin jugalah selain daripada yang diberi tu kan. Ya, betul. Kalau Farin boleh keluarkan kesan rumah hijau, sangat menarik ya. Itu adalah extra point untuk menulis karangan yang amat bermutu lah. Dan dia juga, okey, isi seterusnya kita ada habitat flora dan fauna. Apa yang Farin faham tentang habitat flora dan fauna? Fauna tu tumbuh-tumbuhan lah. Ya, bagus. Fauna ni adalah binatang, segala jenis binatang. Flora tu tumbuh-tumbuhan. Flora ni tumbuh-tumbuhan. Segala jenis tumbuh-tumbuhan adalah dalam kategori flora dan fauna. Kalau unggas tu adalah semua jenis burung. Ayam pun tu juga. Yes. Fauna dia termasuk dia dalam seluruh kategori binatang lah. Kenapa dia penting? Kerana habitat flora dan fauna ni dia memberi sumber makanan kepada manusia lah, dan dia merupakan hutan ni juga menyediakan habitat kepada haiwan-haiwan. Dan seterusnya kita ada penampan masalah bencana alam. Okey, apa masalah bencana alam ni? Dia adalah untuk mengelak hakisan tanah, mengelak kejadian tanah runtuh dan mengelak banjir. Okay, faham kan? Maksud apa tu maksud penampan? Maksud dia air yang jatuh daripada gunung, kalau maksud dia hujan lebat, penampan tu adalah akar pohon-pohon yang mencengkam tanah tu, dia menjadi penampan supaya tidak berlaku landslide ataupun kejadian tanah runtuh. Okey, jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk membotakkan kita punya hutan lah. Dan terakhir sekali dia menjana ekonomi negara. Dia akan mewujudkan kawasan ekopelancongan dan menarik kedatangan para pelancong. Yang kita sedia maklum, bila kita ada hutan ni, contohnya kita ada Genting Highland, Cameron Highland, dia menjadi ekopelancongan. Pelancong datang untuk menikmati keindahan alam sekitar. Dalam masa yang sama, dia menjana ekonomi kepada masyarakat setempat. Itu isi-isi yang penting untuk Farin list down sebelum menulis karangan yang penuh. Baik? Okey? Boleh terima ya? Boleh. Terima kasih.